Pasal apa hari ni ada anak hantu datang dekat Johor ni guys. Azia yang pertama yang fully loaded dengan gear up punya barang guys. Siapa tak kenal Mamu? Mamu datang JB buat apa Mamu? Rahsia lah macam tu, tak lihat. Dengar kata kereta ni fully gear up. Betul tak betul ni? Orang kata lah, tapi Mamu pun tengok setakat ni one off-nya antara ni lah yang fully loaded untuk gear up lah untuk Azia. Okey, senang kata dah fully gear up lah. Apa yang fully gear up sekarang? Okey, fully gear up sekarang daripada accelerator ni G 2017 dah convert P macam ni muka ni. 2019, lepas tu dah convert sampai sini SE 2014. Fully lah depan belakang kiri kanan atas bawah semua dah convert lah untuk body kit. Hood dan juga fender ni, ini bukan biasa-biasa. Ini pakai karbon apa ni? Untuk bonet depan, fender kiri kanan membuat karbon hidrografik lah yang celup punya. Dia kalau dalam family carbon ni dia antara nombor 2, nombor 3 yang okey lah. Tak adalah high sangat. Biasa-biasa. Tapi look lah, siapa yang buat tangan yang cantik dia akan jadi cantik untuk hidrografi. Ni buat kat mana? Ni buat dekat Kulim, Amir Hydroplane Concept. Dekat Kulim guys. Okey, untuk skirting misai dengan ni apa nama dia? Visor, bonet. Visor. Okey, yang mana paling mahal dekat sini? Paling mahal lah. Paling mahal misai lah kot. Misai kalau original kepala 7. 7? Serius lah? Gila. Lagi? Lepas tu skirting lah. Skirting ni pun memang ada yang dah ada yang kopi. Tapi kalau kita nak yang satisfaction yang lawa, fitting best, pakai ori lah. Okey lah, one set lah body kit. Kalau untuk model ni original harga Pro 2 2525 2525 untuk depan. Gila. Tengok dekat side skirt ni lain sikit lah. Dia gear up juga. Gear up. Okey, kalau yang ni side skirt ni still SE 14 juga. Tapi tambahan kalau kelabu ni, yang ni lain ni T2 piece. Yang ni adalah gear up dah. Yang ni door molding. Door molding ni dalam katalog Azia 2019 tak silap. Walaupun dia bukan dalam family 2014 tapi Mamu letak sebab jarang orang pakai and looks dia nampak garang kena dengan kereta warna hitam. Belakang ni saya tengok memang tak boleh brain lah. Okey, kita cerita je lah. Terus cerita. Okey, untuk bonet belakang ni Mamu dah buat original CF balut kain lah. Okey. Lepas tu kita kenalkan dengan guard bonet belakang ni pun gear up juga. Katalog ada. Dan juga pelapik ni kita pun ambil untuk gear up dalam katalog. Tapi orang jarang ada sebab tu orang tak pakai. Dan juga bawah ni lip dah untuk gear up. Mostly orang pakai bumper ni, orang tak pakai lip tapi ni sebenarnya lip original dah. Gear up dah. Banyak betul dek. Untuk sunroof pula. Ini sunroof apa? Mini Cooper kan? Mini Cooper R56. Okey. Tapi sebenarnya Mini Cooper tak boleh masuk kat. Tapi sebenarnya sunroof ni susah nak masuk Azia, tapi kita try masuk jugalah sebabnya bumbung Azia dia melengkung. Seeloknya Mini Cooper ni dia dapat dekat bumbung yang rata macam Kelisa, lagi cun lah. Untuk rem ni pula, selalu orang pakai Granzel lah, macam-macam lah. Kenapa pilih rem macam ni? Ini rem apa sebenarnya? Ini rem made in Japan juga. Nama dia Blade Pro Racing Pro S1. Dia kenapa Mamu tak pakai kran sangat? First sebab tak ada duit. Lagi? First sebab tak ada duit. Second sebab Mamu suka look rim Japan yang nampak racing. Sebab Mamu buat even though MDM tapi ada konsep racing sikit. Bahagian dalam, interior dalam tengok dah gila-gila sampai gear up dekat belakang pun ada juga. Ya betul. Untuk dalam steering ni Mamu ambil Ativa. Full spec dah buat forged carbon warna merah. Kita buat meter defi custom sikit. Meter defi ni holder dia adalah Jazz GE. Jazz GE dimasukkan dekat dashboard Azia. Dan itu je kot dalam sikit-sikit lah. Tambah-tambah barang-barang gear up sikit, holder Pro 2 bla 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 gitu lah. Intelligent guys. Sebenarnya berapa habis buat kereta ni? Sekarang ni macam ni lah. Nak kira memang dah banyak. Tapi kalau siapa yang nak tahu berapa total, tengok video Mamu sendiri daripada dulu sampai sekarang. Agak-agak berapa? Amat teka tengok. Kita pergi ke next video guys. Bye.